Setelah anda gagal memohon pinjaman dengan MyLoan, bilakah masa untuk anda boleh membuat permohonan pinjaman sekali lagi untuk mencuba mendapatkan laporan pelapor kredit anda dan mendapatkan dana, tuan-tuan? Jawapannya macam inilah. Kalau anda gagal sebab anda punya senarai hitam yang terlalu banyak, jadinya anda kena selesaikan dulu masalah senarai hitam anda tu, barulah anda membuat permohonan baru. Tetapi sekiranya anda gagal kerana debt service ratio anda, mungkin pada bulan hadapan anda punya gaji bertambah, anda boleh untuk membuat permohonan baru kerana resultnya mungkin berbeza. Tetapi situasi lain juga, apabila bulan-bulan berikutnya komitmen anda ataupun baki hutang anda akan berkurangan, dan mungkin pada ketika itu bank melihat anda sebagai seorang yang low risk dan dia boleh untuk meluluskan pinjaman anda. Ramai yang datang ke MyLoan lulus pinjaman pada permohonan kali kedua, dan ianya disebabkan oleh mereka tahu di mana masalahnya dan mereka menyelesaikan masalah itu. Itu saja, tuan-tuan. Himan nasihat anda, setelah laporan pelapor kredit MyLoan hanya RM50 saja, dan dapatkan laporan pelapor kredit anda sekurangnya setahun sekali supaya anda tahu di manakah posisi kewangan anda. Dan seperti biasa, dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jumpa lagi.